Daripada menekan peniaga kecil dengan denda yang membebankan, pendekatan kerajaan Madani, MyKios bukan sahaja menyokong peniaga kecil tetapi turut mengukuhkan ekosistem ekonomi tempatan secara keseluruhan. Saya bernama Zuraini binti Osman, tinggal di Kampung Bukit Lancong, Supanjaya. Okey. Saya berniaga Vietnam Road. Sebelum ni actually dah 2 tahun berniaga Vietnam Road. Sebelum ni jadi vendor kedai-kedai lah. Ada satu kedai tu, kedai kuih-kuih muih. Jadi vendor kat situ, saya hantar kat situ. Lepas tu ada satu kedai dekat area Supanjaya juga, jadi vendor. Lepas tu pagi-pagi saya hantar kat Petronas juga. And then alhamdulillah rezeki dapat MyKios. Terpilih lah NBSJ pilih. Sangat-sangat bagus sebenarnya, membantu peniaga kecil lah macam kita orang kan. Kalau peniaga tepi jalan, yelah nanti kena kacau lah apa sebab tak ada lesen kan. So this the proper way untuk tolong kita punya rakyat yang mana berminat nak berniaga kan. Selamat sejahtera, saya peniaga kecil dekat sini. Saya ada peluang, dapat peluang untuk dapat kios ini. Kios sebulan ni RM100. Sebelum ni saya akan buat dekat sana yang urun sekali, sehari RM5 lah. Tapi dekat sini senang juga, semua senang juga. Ni dapat kerajaan bagi peluang untuk kebangsaan India. Dapat kios ni memudahkan saya lah untuk kita tak payah nak angkat barang, bawa masuk kereta, punggah ke rumah. Kat sini kita dah ada lah semua, boleh letak barang. Kita guna tenaga solar. So, nanti majlis kata nanti akan utility macam air and elektrik lah akan masuk. Minta-minta dapatlah yang tu lagi mudah kerja. Alhamdulillah rasa suka sebab apa? Tempat cantik, orang beramai, kios pun menarik. Alhamdulillah sangat membantu. Dari segi bagi sewa kios, tapak-tapak yang bersesuaian dengan tempat orang ramai. Dan alhamdulillah sebab dia orang sentiasa pantau sampah apa kebersihan semua. Alhamdulillah semua okey. Terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan Madani. Alhamdulillah dapat percuma selama 6 bulan tu. Alhamdulillah syukur.